Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gurindam dikatakan, apabila hidup dalam perpaduan, beban yang berat menjadi ringan. Apabila hidup tolong menolong, sakit senang sama ditanggung. Apabila hidup bertimbang rasa, pahit dan manis sama dirasa. Apabila hidup tenggang menenggang, kehidupan sempit terasa lapang. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam pantun, gurindam, seloka, syair dan ungkapan. Buku ini digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita masih membaca bab yang keempat, iaitu Tunjuk Ajar Melayu dalam gurindam dan seloka, pada bagian yang kelima tentang perpaduan, gotong royong dan timbang rasa. Berikut ini adalah ringkasannya. Hidup dalam perpaduan, kegotong royongan dan bertimbang rasa merupakan hidup yang penuh kedamaian dan kenyamanan. Melalui kebersamaan itu akan wujud rumah tangga yang penuh berkah, serta wujud pula masyarakat, bangsa dan negara yang aman dan sejahtera. Apabila hidup seia sekata, tentulah tercapai sebarang dicita. Apabila hidup berkasih sayang, hidup rukun nama terbilang. Apabila hidup bersatu padu, tentu tercapai maksud dituju. Apabila hidup seiring sejalan, tentu terhindar dari pergaduhan. Apabila hidup seiring langkah, sebarang kerja beroleh berkah. Apabila hidup seayun tangan, tentu terelak dari perpecahan. Ikan sepat, ikan haruan sudah digulai, sedap dimakan. Amanlah umat dalam perpaduan, rukun dan damai sepanjang zaman. Batang dedap di ujung tanjung, di sana orang memikat burung. Orang beradab tolong menolong, susah dan senang sama ditanggung. Gelang besi, gelang suasa dipakai orang sepanjang masa. Orang berbudi bertimbang rasa, pandai menimbang bijak berasa.